lori tak ada brek rosak. Itu kepala lori, Habis itu. Assalamualaikum. Wah, ada nak buat jamuan ke? Nak balik ni, balik kampung. Oh, seorang je? Orang ke, balik pilih. Ya? Oh, dengan keluarga. dah ada. Biasa. Oh, memang kampung. Orang pilih. Bukit Pelanduk ke sini, kampung sawah. Ingatkan nak berkelah ke apa? Tak ada. Nak pergi balik kampung majak, pergi tengok kebun tu je lah. Lepas tu, lepak-lepak. Dah kahwin belum? Dah. Aku tahu awak ke? Dah ya, dekat duduk dekat ni. Pasal nak tengok kebun lah. Memang macam tu, memang tinggal ada orang kat rumah sini. Yalah. Sebab tahanan. Yalah. Ada dia nak ketahan lah. Tahan. Sebab dia tahan kita daripada bergegar, hentak tu kan. Kalau jatuh memang tak boleh jalan lah. Yalah. Dia tahan kita ni. Yang bagusnya ada rekod dia lah. Ya. Kalau pahal lah. Ya betul. Atas jalan ni rekod. Kan dah macam tak adalah nak rekod-rekod. Dia boleh matikan, boleh anu boleh. Dia boleh matikan. A few moments later. Selamat tengah hari. Berada di pusat servis dekat PD, kedai motor ni. Hari ni nak servis 4,500 mileage. Sepatut 3,500. Tapi dah lajak 1,000 raya kan. So hari ni kita nak servis lah 4,500. Jom kita tengok mileage dia. Macam mana? Ngam? Okay, nak ambil servis dulu. Macam okay servis. Bila kena viral lah aku. Tak ada lah. Ni boleh phone Tak ada ni GoPro. Go. So YouTube. So kita nak bagi angka ni servis. Nah. Bang servis dengan mi hitam punya gear. 4,500. Patut 3 kali kedua. Dua. Dah makan belum? Dah. Kalau dia belanja cakap belum lah. Tak. Kau nak belanja dia dah cakap dah. Tak boleh buat apa lah. Dia kata raya punya belanja dia nak belanja. So second service. Yes. So Minyak. barang apa? Minyak 2 botol. 2 botol. Joy 2 botol. Okay. Filter 1. Okay? Okay. Hari ni bayar tau. Tak nak. Bukan takkan beli semua bayar. Hari ni bayar. Start bayar hari ni Dah tak ada free lagi dah. Honda 5 kali servis. Honda kereta. The first. Lepas tu 5,000, 15,000. Kereta 100 lebih. Tapi this Tak, selang. harga 100 lebih. 100 lah. Untung dah banyak. Ini motor pun mahal apa? Bos, sini. Blue call lah. Okay, apa? Ni hitam 2. 2. Joy 2. Filter 1. Okay? 45, 45, 20, 12. 122. Okay, ngam. Ya, nama. Okay. Blue call. Apa? Oh ni minyak gear oil lah. Joy 2 botol, filter 1. Kalau nak suruh tengok belting boleh ke? Itu 10,000 km. Kalau buka cek tak boleh? Tak guna bang. Oh tak guna? Jangan. Kalau buka you check kalau dia sudah bunyi lain. Oh. Buka terus membuka servis. Itu pasal dia orang bagi 10,000 meja servis. Oh, kalau macam air sini buka nak pun tak guna. Tengok je tak boleh Tak, kena ini buka. buka lagi mau buka dalam ya cover.
Oh. Ini cover saja. Oh, dia tak macam rantai Tak. Dia belting saja. Dia tak ada benda yang kita boleh tengok Tak ada. Itu tempat tak ada. Macam Nova dia ada. Nova S. Oh, Nova S dia ada. Dia ada dia tempat terbang bulat. Yang tak. macam tu lah. Dia Ini macam tak ada. F1 tak ada Takut. Ini buka cover, buka terbesar punya cover buka. Takut lah. Sebab Tak. Belting ikut kilometer bang. Apa kalau jaga, tak payah takut. Dia pasal 10,000 buat major service, 20,000 tukar. kalau I tak nak tukar 20, I nak tukar 15, boleh kan? Boleh. Boleh kan? Boleh, tak ada hal. Sebab motor ni banyak running. Banyak runner. Satu hari dekat 200 mileage tau. So ini tak sampai 2 bulan sudah 4,500 Tak, kita pergi training, dia bagi tahu ikut kilometer. Tapi Asal dia belting pakai original, tak payah takut. Okay. Kalau I nak awas sikit boleh kan? Kalau dia dah kacau bang abang bila tekan dia lompat. Macam ni dia lompat. Mula-mula dah tekan. Bawa dia rasa macam tu. Macam tu rasa, okey, you kena buka. Buka, cuci, taruh grease baru macam tu. Tak ada kacau, abang buka bikin jadi hal. Oh, dia dah buka dah lain Macam manusia juga bang. Tak ada sakit dia pergi makan ubat, jadi sakit balik. Dia dah ada ni satu. Sini dia ada 2. Ni dia ada gear oil. Gear oil filter. Filter dia macam Y sama kot filter dia. Okeylah, jom kita tengok macam ni buka. Sedap lah. Tak ni okey bang. Tak pernah orang komplain. Sedap lah long step. Ni ada 1 second V1. V1 baru 3 hari ada orang tolak ambil barunya model. ambil itu kan. Banyak orang ambil itu kan. Dia cutting lawa. Meter dia pun cantik. Dia dah digital. Okey lah, long distance sedap lah. NBX langsung tak boleh. Tak boleh kan? Ramai ambil NMAX kan? Kan? Ramai NMAX beli pun. NMAX kan? Asalkan wire bakar lah bang. Wire bakar. Oh. Pasal dia orang jual. Dia punya soket tu daripada coil masuk jadi cair. Tiba-tiba tak boleh start. Tapi NVX tak. Dia tak ada Nampak ni. dia lawa tapi tak tahan. Tapi NVX dah tak ada lah. Ramai saya punya kawan semua cari NMAX. NMAX ke baru punya model pun tak boleh lawa. Dia pun dah ada keyless. Tapi sampai sekarang kita pun tak tahu lah, sebab apa dia bakar. Tak Kita pun tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap. Memang tu penyakit NVX Dia macam mana? Filter dia 2 ke? Satu je. Oh tu yang lama punya kotor punya lah. Ini dia minyak tu apa? Minyak hitam. Ni mau kasih naik. Ni kamu buka, dalam ni casing mau buka. Maknanya kalau dah buka memang kena tukar. Yes. Oh dia tak boleh buka, tengok-tengok pasal dia bang. Dia mesti bunyi ni. Saya takut sebenarnya. Tapi Yamaha apa yang takut bang? Saya takut Honda saja. Honda tak sampai 6 bulan bunyinya. Banyak orang jual. Awal-awal ada sakit badan lah. Mula-mula Sakit dekat sini. sakit sini. Dia tangkap sini tau. Lagi tangan je. Kita break kaki. Kan dia sedar dia tangan. Aduh. Lagi tu abang kalau bawa jauh, pakai sarung tangan. Memang pakai lah. Tapi kena tutup habis dia. Jangan setengah dia. Sakit kan. Kalau kena pakai penuh, kalau sikit tak ada beza. Isi penuh dia kan. Kenapa kan? Bila masuk angin, kita virus sebab sakit. Awal lah, sekarang dah okey lah. Syok lah. Tekan je bu. Yang ni je tak ada. Kaca punya tak ada.
Ni dia masuk sini sukat kan. Berapa liter sebenarnya pakai? 1.6 1.6. Itu nanti baki lama boleh datang balik pakai balik kan? Ambil balik. So, pakai balik lah. Boleh pakai balik kan? Okey. 1.6 1.6. Nak masuk ni servis 4,500. Lepas tu minyak gearbox. 5 minutes later. Dan dia dah servis. Buka 6 lah. Dia dah servis. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
less. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Teruk ke? Teruk ke? Kawan ni nasib baik kawan belakang ni biras kawan. Tutup bunda kat sini tadi. So mungkin dia memang queue panjang. Tapi kawan dalam kereta ni hati dah tak sedar tadi tau. Kau masuk sini kan apa jaga-jaga dah tak sedap. Dalam betul dengar lah bunyi lori brake. Aleh. Betul-betul kat sini. Alamak. Ni biras kawan. Lori ni? Depan kawan. Kan tu. Dia satu lori depan tu. Asal lori itu dia hentak je ni Jadi kan gini. Kan dia tengah queue ni. Kita tengah jam ni. Depan sana tu. Dia mungkin dia hentak tu, dia masuk layan tengah gini. Jadi kereta yang dia hentak tu pergilah. Alah pergi. Cerita dia lori. Kawan tengok sini dah balik tadi. Habis selamat ni? Alhamdulillah, cuma sikit je. Kereta lori lah. Ni ada hentak ni. Maniskan ni kereta lori tu hentak satu kereta tu, Honda tu. Bawa satu lagi apa dia Toyota tu, masuk kat sini. Kawan betul panjang tu, tengok ya. Aku tak sebab dia